Kita mulakan dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innal ladzina qalu rabbuna Allah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla tahafu wa la tahzanu wa abshiru bi jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusakum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar sahabat-sahabat? Bersama kita sekali lagi dalam Halakah Harian bersama Syafiq Adam. Jadi Halakah Harian ni adalah program praktikal. Jadi sahabat-sahabat, bos-bos yang buat dapat. Sebab apa? Ini bukan program dengar. Jadi apa itu halakah? Halakah tu bermaksud bulatan. Maksudnya kita berkumpul 2-3 orang, maksimum 4 orang, 3-4 orang secara bulatan. Kita membincangkan perkara bermanfaat. Jadi dalam hal ni, dalam program ni kita nak bacakan surah-surah lazim dan kemudian kita maknakan perkataan demi perkataan. Jom saya tunjuk contoh dia. Jadi kita ambil surah-surah yang lazim, yang biasa kita baca. Yang kita selalu baca, kita ambil lah surah, saya ambil surah Al-Kawthar. Ni paling pendek, 3. Surah Al-Kawthar ni boleh dikatakan sebagai surah 10. Kenapa surah 10? Jadi kena kena Google lah. Okey, tutup makna perkataan. Jadi kita baca, pertama kita baca kalimah thayyibah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian kita baca auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Dan kita baca ayat demi ayat dan maknakan perkataan demi perkataan. Jadi jom saya mulakan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kausar. Inna, sesungguhnya, a'tainaka, kami telah memberikan kamu. Al-Kausar, nikmat yang banyak. Fasalli li rabbika wanhar. Fasalli, maka solatlah. Li rabbika, untuk Rabbmu. Wanhar, dan sembelihlah. Dan sembelihlah. Inna syani'aka huwa Inna syani'aka huwal abtar. Inna, sesungguhnya, syani'aka, mereka, orang yang membenci kamu, huwa, dialah, abtar, yang terputus. Sadaqallahu azim. Jadi tak sampai pun 5 minit. Jadi kita boleh pergi ke orang seterusnya, maksudnya, dan tak sampai 10 minit, 4 orang buah lakah dah habis. Jadi kita ada Bos Irwan Shah. Bos Irwan Shah, kalau nak mencuba, boleh. Surahnya pendek-pendek saja kan. Surah 3 Kul, surah apa-apalah. Surah-surah pilihan pun boleh. Boleh Bos Irwan Shah. Kalau boleh on makan mikrofon. Kalau tak boleh, tulis di ruangan chat. Sebab ni program praktikal. Sahabat-sahabat kena buat. Kalau tak buat, tak dapat. Sebab saya pun bukannya program ni bukan mendengar bacaan saya. Sebab program halakah ni, kita tak betulkan makraj ataupun masbuk masuk. Okey, dah berapa perkataan dah? Dah berapa perkataan dah yang Bos Irwan dah guna. Cuba kita saya. Sebab kita boleh tahulah kat mana tahap level dia. Sebab untuk yang modul yang terbaru ni, kita dah boleh unlock surah quest. Tu yang best dia. Dah berapa? Surah An. Ush. Asal lama sangat tu.
Ini baru sampai sini. Bos Irwan cuba. Saya ambil masa dalam masa 15 minit lah kan. Untuk surah-surah yang pendek ni. Lepas tu, tapi saya start sehari saya ambil 1 jam. Sebab apa saya nak tukar kan. Yang putih ni jadi hijau. Jadi tu ambil masa lama sikit lah. Jadi habis bulatan ni, 1 bulatan ataupun 2 bulatan ni 1 hari. 2 bulatan 1 hari. Jadi dah sampailah surah An-Nas ni. Dah sampai surah An-Nas ni belum? Kalau dulu kena habis 1,000 perkataan baru sampai surah An-Nas. Sekarang ni dia dah ada demo trial. Dia bagi tunjuk lah macam mana bentuk surah Quest ni. Uh, Ni Bos Irwan belum sampai sini surah An-Nas ni. Okay. Okay, kalau tak ada ni, pertama dia halakah ni, tak ada saya ni lah. Baru join. Boleh tengok perkataan kat sini. Buka pada ni, gambar ni, kan. Baru join tu tak ada masalah kan. Macam kita baca buku kan. Kalau kita nak baca buku tu kadang satu novel tu dah boleh habis lah 1 hari. Kat sini, tengok kat praktis ni, dia tunjuk perkataan yang dah pelajari. Kalau ni, cubalah hari ni. Buat sampai 1 hari tu 2 bulatan ke kan. Ataupun 1 hari ni, ni. 4 bulatan dah siap kan. Anas, Al-Falaq, Al-Ikhlas ni surah yang kita sering baca. Kan? Kita bukan nak belajar ayat. Kita belajar perkataan je. Dan tujuan utama halakah ni, pertama dia, kita nak dekatkan diri dengan Al-Quran. Kedua dia, kita dah belajar dah, kita dah guna dah uh, teknologi Al-Quran ni. Tapi kat mana kita nak praktiskan dia? Kat mana yang kita nak keluarkan makna bacaan dia? Di sinilah. Jadi saya boleh dengar bacaan sahabat-sahabat kan. Bukannya saya ustaz, tapi saya dengar bacaan makna. Ha, dan yang ketiga dia, kita jadi contoh lah dan teladan kepada orang-orang sekeliling kita. Kita dah faham pasal teknologi ni. Jadi kita pun nak ajak lah orang sekeliling kita. Jom gunakan teknologi ni. Jadi saya akan bacakan surah Al-A'la sampai ayat ke-18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Sabbihi, sucikanlah olehmu. Isma, nama. Rabbika, Rabbmu. A'la, yang maha tinggi. Allazi khalaqa fasawwa. Allazi, yang khalaqa, dia telah menciptakan. Fasawwa, lalu dia telah membentuknya. Wallazi qaddara fahada. Wallazi, dan yang qaddara, dia telah menetapkan. Fahada, lalu dia telah memberi petunjuk. Wallazi ahraja mar'ah. Wallazi, dan yang ahraja, dia telah mengeluarkan mar'ah, padang. Faja'alahu ghusa'an ahwa. Faja'alahu, maka dia telah menjadikannya ghusa'an, kering. Ahwa, hitam kehitaman. Sanu'ri'uka fala tansa. Sanu'ri'uka, akan kami bacakan kepadamu. Fala, maka tidak. Tansa, kamu lupa. Illa masya Allah. Innahu ya'lamu jahra wa ma yahfa. Illa, kecuali ma apa yang sya'a, dia telah kendaki Allah. Innahu, sesungguhnya dia, ya'lamu, dia mengetahui, jahra, yang jelas, wa ma, dan apa yang yahfa, yang tersembunyi. Wa nuyassiruka liyusra. Wa nuyassiruka, dan kami memudahkan kamu, liyusra, terhadap kemudahan. Fazakir in nafa'ati zikra. Fazakir, maka berilah peringatan. In, jika nafa'ati, ia telah bermanfaat. Zikra, peringatan. Saya zakaru man yahsya. Saya zakaru, dia akan mendapat peringatan. Man, siapanya? Yahsya, dia takut. Wa yatajannabuhal ashqa. Wa yatajannabuha, dan dia menjauhinya. Ashqa, orang-orang yang celaka. Allazi yaslan naral kubra. Allazi, yang yasla, dia masuk nara, api, kubra, besar. Summa la yamutu fiha wa la yahya. Summa, kemudian, la, tidak, yamutu, dia mati, fiha, dalamnya. Wala, dan tidak, yahya, dia hidup.
Qad aflaha man tazakka. Qad sungguh. Aflaha dia telah beruntung. Man siapa yang tazakka dia telah menyucikan diri. Wa zakara asma rabbihi fasallah. Wa zakara dan dia telah mengingati asma nama rabbihi Rabbnya. Fasallah lalu dia telah solat. Bal tu'siruna al-hayatad dunya. Bal bahkan tu'siruna. Kamu semua lebih mengutamakan hayata kehidupan dunia. Dunia. Wal akhiratu khairun wa abqa. Wal akhiratu dan akhirat khairun lebih baik wa abqa dan lebih kekal. Inna hazal lafi suhufil ula. Inna sesungguhnya haza ini lafi benar-benar dalam. Suhufi lembaran ula yang pertama. Suhufi Ibrahim wa Musa. Suhufi lembaran Ibrahim wa Musa dan Musa. Sadaqallah azim. Jadi kita bila kita translatekan apa perkataan ni, kita tak boleh gabungkan perkataan ni nanti di ayat terjemahan je lain. Nah, jadi ayat terjemahan ayat ni satu bab yang lain, harfiah ni satu bab yang lain. Jadi kita belajar yang mudah-mudah dulu. Kita belajar harfiah ni. Dan sahabat lepas tu kemudian kalau kita rasa macam oh baguslah, rasa nak ingin tahu lagi, kita akan pergi ke level seterusnya lah. Tapi apa yang saya nak tekankan ni, Think Quran ni dia memfokuskan pembelajaran harfiah. Jadi macam mana saya boleh ingat ni? Okey. Jadi macam macam mana saya boleh ingat ni? Cara dia senang dia. Okey, contoh ni kita ambil lah kan. Ni kat surah Quest ni ada nombor kat sini. Kita ambil nombor 16. Tekan saja nombor 16. Dia akan pergi ke 16 lah. Sebenarnya kita kena buat daripada satu ni sampai habis. Tapi saya ambil lah nombor 16. Ambil nombor ni lah Nombor 15. Okey, 14, 15. Okey. Tengok pada warna hijau ni, qad ada 5 jawapan. Pilih. Qad adalah sungguh. قد Qad sungguh. Aflaha, dia telah beruntung. أفلح Man, siapa yang? من Tazakka, dia telah menyucikan diri. تزكى Okey, kemudian tengok pada love ni, kata kalau kita salah kan. Wazakara dan dia telah mengingati. Saya pilih Robnya. Okey, dia keluar merah lah, salah lah. Jawapan dia dan dia telah mengingati. Tinggal 2. Isma, nama. Saya pilih dosa-dosa. Nama. Jadi yang betul dia nama lah. Rabbihi, Robnya. Saya pilih kaum. Tengok apa jadi nombor 1 ni. Robnya kaum. Kita tak dapat pergi ke pelajaran seterusnya. Tapi lebih baik mencuba daripada tak buat langsung. Dan kita tak dapat pergilah sampai ke bawah ni. Dan proses pengulangan tu, ulang-ulang tempat sama ni, kita boleh ingat tanpa menghafal. Jadi inilah kelebihan Think Quran. Sebab bila kita klik-klik saja, automatik otak kita ni dah masuk dah. Kita tahu dah. Inna mesti sesungguhnya. Allazi mestinya. Jadi proses-proses tu akan berulang sampailah kita boleh kita selesailah apa yang kita nak. Saya tak tahulah apa sahabat-sahabat nak. Tapi saya baca surah tu, saya tahu makna dia. Itu yang saya nak. Jadi Alhamdulillah, terima kasih Bos Irwan Shah. Dan terima kasih sahabat-sahabat yang mendengar. Ini adalah siri rakaman. Boleh cek pada kita punya YouTube channel ni. Lepas tu boleh tolong subscribe lah sekali. Jangan lupa subscribe sebab dia. Ni. Okay, Bos Irwan jangan lupa subscribe. Dia punya tajuk channel dia Bos Syafiq Adam. Tulis situ nanti akan jumpa lah. Dan itulah mungkin kalau ada nak buat pengulangan atau nak tengok bacaan masing-masing, boleh tengok balik. Jadi itu saja daripada saya. Mohon ampun, mohon maaf. Yang baik datangnya daripada Allah, yang lemah itu daripada saya. Kita akhiri dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Belajar satu hari ini, esok perkataan apa pula? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.